Rasa badan tu stabil sikit. Badan tu rasa macam tak panas-panas sangat lah. Mood pun tu macam okey. Tidur tu pun lena. Emosi tu dah tak adalah swing macam dulu kan. Saya pun rasa happy sangat. Nama saya Yati, umur 43 tahun. Sebenarnya sejak dah masuk umur 40-an ni, saya rasa macam tak tahu badan ni dia rasa lain macam. Saya rasa macam tu simptom premenopause. Lepas tu badan tu dia rasa macam lain lah. Dia rasa cepat penat. Walaupun kerja tu kerja yang sama je kita buat. Balik kerja tu ya Allah rasa macam tak ada mood, rasa penat sangat. Emosi kita ni dia rasa lain macam. Rasa pelik. Tapi bila duk fikir banyak kali, kata takkanlah ni premenopause. Apa yang saya perasan lah masuk umur 40-an ni, badan kita dia rasa panas. Terutamanya waktu malam masa nak tidur tu. Rasa macam tak selesa. Ada juga baca artikel tentang orang-orang yang premenopause ni. Dia tiap malam rasa macam badan tu panas. Dia mudah terjaga. Ada hari okey, ada hari tak okey. Macam tu lah. Masa tu, saya hadap je benda-benda ni. Saya rasa macam stres sebab 24 jam tu rasa macam mudi je. Dia rasa macam nak marah. Bila urus rumah tangga ni pula rasa macam tak ada mood. Betul-betul tak ada mood. Tapi saya anggap benda tu macam normal je lah. Bila fikir-fikir balik tu kan, langsung tak terfikir pasal premenopause ni. Kalau period tu, kitaran dia tu tak tetap. Kadang-kadang dia awal bulan, lambat sangat. Kita pun macam rasa benda tu tak teratur lah. PMS tu dia rasa lain daripada biasa. Tapi masa tu tak adalah macam ambil serius sangat benda ni. Hari tu saya tanya juga kawan-kawan. Dia orang kata ni memang simptom menopause. Kira macam hormon tu tak stabil lah. Time tu saya fikir, alamak, apa pula aku nak kena buat ni? Ramai yang cakap guna kacik Fatimah lah, guna itulah ini. Saya pun pening tak tahu pasal premenopause ni nak kena buat apa. Satu hari tu tak boleh tidur. Saya pun carilah pasal info pasal hormon-hormon wanita ni dekat Google, baca dekat ChatGPT. Lepas tu masa dekat Google tu, jumpalah ada satu doktor ni, dia bagi info pasal premenopause. Dia fasa awal. Katanya kalau macam badan ni rasa panas, tak selesa, cepat mudi tu, simptom-simptom premenopause ni lah. Dekat situlah saya jumpa Mulaura ni. Dalam dia macam ada kacik Fatimah, Shatabari, lepas tu apa? Dongquai. Bila saya baca tu kan, satu-satu bahan tu, saya rasa macam yakin lah benda ni macam boleh bantu untuk premenopause ni. Lepas 2 minggu je, saya amalkan Mulaura ni, rasa badan tu stabil sikit. Kiranya badan tu rasa macam tak panas-panas sangat lah. Mood pun tu macam okey. Tidur tu pun lena. Emosi tu dah tak adalah swing macam dulu kan. Saya pun rasa happy sangat. Nasib baiklah saya amalkan Mulaura ni. Perubahan tu yang saya nampak tu dia tak adalah cepat. Perlahan-lahan, dia step by step lah, konsisten. Lepas tu nak consume pun dan konsisten pun senang. Saya memang sarankan lah siapa yang macam ada masalah premenopause ni, boleh amalkan Mulaura. Kalau dah masuk umur 40-an, dia rasa macam simptom premenopause tu, jangan tunggu simptom tu dia macam teruk, jangan biar lama. Jangan anggap benda ni macam stres biasa tau. Itu memang simptom premenopause. Jangan risau. Allah ni dia ciptakan sistem badan kita ni macam untuk kita berjaga-jaga, aware lah ada masalah apa-apa kan. Saya memanglah sarankan Mulaura ni sebab dia kalau macam kita masalah premenopause ni, kalau kita amalkan benda ni, syukur. Saya rasa macam tak ada dah simptom yang saya rasa dulu tu. Sekarang ni tak ada dah rasa macam lebih bahagia, muda sikit rasanya.